Ramai orang yang lupa bahawa setiap kali rakaat sebelum dia memulakan bacaan Al-Fatihah, Nabi anjurkan untuk kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dalam banyak hadis Nabi beritahu dekat kita, selepas Allahu Akbar, selepas baca doa istiftah, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab kita kena berlindung daripada Allah, supaya kita ni terlindung daripada gangguan-gangguan yang kita tak nak dalam solat kita. Banyak orang, saya sendiri pun kadang-kadang lupa untuk baca A'udzubillah. Kadang-kadang kita baca rakaat pertama saja. Tapi mazhab Syafi'i menganjurkan untuk kita membaca pada setiap rakaat. Sebelum kita baca Fatihah tu, kita bacalah A'udzubillah, supaya kita terlindung daripada gangguan syaitan. Kita fikir logik lah. Mestilah waktu yang paling kuat hubungan kita dengan Tuhan tu adalah waktu solat. Dan takkanlah syaitan nak duduk diam saja. Takkanlah syaitan tak buat apa-apa yang extra works untuk ganggu kita, untuk kacau kita dalam waktu solat kita, kan? So tentulah syaitan, iblis semua ni, dia akan buat macam-macam untuk pastikan solat kita ni terganggu. Sebab itu yang paling payah dalam solat adalah hudur. Hadirkan diri kita. Susah. Sebab ia menyebabkan kita jadi orang yang sangat terganggu. Waktu link kita terganggu, kita boleh adjust, kita boleh manage. Tapi waktu solat, gangguan yang datang pada waktu solat sangat-sangat sukar. Jadi kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah kita amalkan kecil-kecil, kita selalu amalkan, selalu tambah baik dalam solat kita. InsyaAllah ada kesannya untuk solat kita.